Resepi mudah rasaku. Kita nak buat kerabu kerang dengan togeh. Mari kita. Cabai muda, cabai merah potong. Okey, masuk sedikit ayam. Okey, tak payah tambah banyak, gatal hidung. Ayam asam jawa sikit tu. Hisap balik. Masukkan togeh tu, 6 saat je, jangan lama sangat. Angkat. Orang kata nak celok sat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap je, masukkan kerang tu. Masukkan sambal belacan ni. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Tapi belacan tu dah masin dah, garam jangan banyak sangat, agak-agak je. Gula sikit. Bubuh sampai dah rupa. Perah je. Tu dia. Gay je ya. Masukkan togeh yang kita celok. Mana dulu? Tu dia tu. Dia tu. Aku bubuh sikit risik ni. Ni dah siap dah. Saat lagi kita